Buat apa ni? Buli adalah satu perlakuan agresif yang berlaku berulang kali dan melibatkan ketidakseimbangan kuasa. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana Aiman, seorang murid tahun 3, menjadi mangsa buli fizikal dan emosi oleh rakan sekelasnya, Izni. Ya, apa ni? Dah macam? Ayah. Kau ni yang tu pun tak reti baca. Mandalah. Ni apa? T? Ni? P? Kau ni ABC pun tak tahu Benda basic je kot. Benda senang macam ni pun kau tak tahu. Banyak aduh rekam. Bagi lah boleh. Tak boleh. Tepi patut aku naik dulu. Buli boleh memberi kesan besar terhadap emosi dan perkembangan murid. Mangsa mungkin berasa rendah diri, tertekan dan takut untuk hadir ke sekolah. Dah jadi. Aiman dalam kitab ada masalah ke? Ada kawan-kawan buat awak ke? Kalau ada apa-apa, datanglah cerita kat cikgu. Cikgu boleh tolong. Kenapa Aiman? Awak ada masalah ke? Cikgu perasan awak macam nampak takut kalau datang sekolah tu. Kalau mak awak hantar awak nangis-nangis nak pergi sekolah, awak cakap awak takut. Kenapa? Cikgu, kawan saya ni dia selalu kacau saya. Kena kacau macam mana tu? Dia tolak saya, dia selalu ejek saya, dia sudutkan kasut saya, lepas tu dia koyak buku saya. Oh, macam tu. Tak apalah, nanti cikgu akan bincang dengan guru besar macam mana cikgu nak selesaikan masalah kamu ni supaya kamu tak takut untuk datang ke sekolah. Okey cikgu, hari tu Aiman ada jumpa saya. So betul lah, memang betul dia dibuli dengan si Izni. Sebab Aiman ada cakap bagi saya beberapa perkara yang memang Izni tu buat kat dia. Antaranya dia kena tolak dengan Izni, lepas tu dia kena ejek, lepas tu ada juga dia kena koyak buku, lepas tu banyak lagi lah. Dan saya rasa memang sebab itulah Aiman takut untuk pergi sekolah. Sebab bila dia datang sekolah, sebab tapi kawan-kawan dia layan dia macam tu. So perkara tu yang membuatkan dia takut untuk datang sekolah. Jadi cikgu, saya mencadangkan kita kena selesaikanlah masalah ni untuk kebaikan Aiman juga, supaya dia tak takut datang sekolah. Saya bercadang untuk kita buat sesi kaunseling, sedikit lah kaunseling antara saya, cikgu, lepas tu kita panggil Aiman dengan Izni. Kita cuba selesaikan masalah apa yang membuatkan Izni ni selalu nak bully Aiman. Boleh juga tu cikgu, esok kita buat sesi kaunseling. Aiman, Izni, awak tak kenapa cikgu panggil awak hari ni? Cikgu ada aduan, banyak aduan. Ini pasal awak Izni. Izni, kita perlu faham bagaimana perbuatan kita memberi kesan kepada orang lain. Aiman pun berhak untuk rasa selamat dan gembira dengan rakan-rakan di sekolah. Betul Izni, awak tak
boleh lah disebabkan perbuatan awak. Aiman takut nak pergi sekolah. Bukan Aiman je, kawan-kawan lain tu sama. So semua orang akan jadi takut dengan awak. So awak tak boleh macam tu. Kalau boleh pergi sekolah, sama-sama lah kita nak gembira sama-sama. Kita tak boleh kita je nak gembira sampai kita buat orang lain rasa tersinggung dengan kita, rasa tak seronok nak pergi sekolah sebab kita. Tak nak macam tu. Okay? So lepas ni cikgu nak minta izin untuk minta maaf kat Aiman. So biar benda ni habis kat sini lah. So Aiman pun boleh pergi sekolah macam biasa. Kalau boleh cikgu nak izin kat Aiman jadi kawan. Kawan rapat yang boleh belajar sama-sama, main sama-sama, tak nak gaduh-gaduh. Boleh? Man, aku minta maaf tau. Aku janji aku tak buat dah. Kita kawan, okey? Okey. Sekolah juga melaksanakan program dan aktiviti dalam bilik darjah yang menggalakkan sifat empati, kerjasama dan hormat menghormati. Cuba kau baca. Kirika KIP kami. Ada, macam tu lah. Tengok, kau dah pandai dah. Main. Jom kita main osam nak? Siapa menang dapat gula-gula. Nak? Okey. Osam. Selepas 4 minggu intervensi, Aiman semakin yakin, bersemangat datang ke sekolah dan aktif semasa aktiviti kelas. Bagus macam tu. Dengan intervensi awal dan usaha bersama guru serta murid, budaya buli boleh dihapuskan. Setiap murid berhak belajar dalam persekitaran yang selamat dan menyokong